Pemuda Sosialis DAP Kebangsaan mengingatkan ahli-ahli politik yang membangkang pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu UEC supaya tidak menyidakkan peluang lebih besar buat anak-anak tanpa mengira kaum untuk menjadi lebih cemerlang. Penolong setiausaha publisitinya, Syahira Ghaffar berkata, dengan perubahan zaman, pemikiran dan dasar juga sepatutnya perlu berubah serta berkembang. Syahira menegaskan, sebagaimana yang diketahui, negara turut mengiktiraf sijil peperiksaan Ordinary Level O-Level yang dikeluarkan oleh Cambridge Assessment International Education (CAIE) atau Person Edexcel serta sijil peperiksaan General Certificate of Secondary Education (GCSE) iaitu peperiksaan National United Kingdom. Menurutnya, kedua-dua peperiksaan yang diiktiraf di Malaysia itu menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Jika antara isu utama UEC ditolak adalah kerana ia boleh mencetuskan masalah integrasi kaum di Malaysia kerana bahasa pengantar, mengapa O-Level dan GCSE tidak dibangkang sekuat ini? Hakikatnya, bagi tahun ini bahasa Mandarin merupakan bahasa kedua di dunia selepas bahasa Inggeris, yang paling banyak digunakan dengan jumlah 1.118 juta orang menggunakannya, sebagai bahasa pertama dan kedua dalam kehidupan seharian, ujarnya. Justeru, Syahira mempersoalkan mengapa sesetengah pihak yang membangkang UEC ingin menyekat peluang untuk anak-anak di Malaysia tanpa mengira kaum dan agama bagi meneroka peluang lain yang lebih besar.